Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Ramai penerima sumbangan tunai rahmah atau STR kini tertanya-tanya bilakah pembayaran STR fasa 3 akan dikreditkan. Sejak kebelakangan ini, pelbagai tarikh mula tersebar di media sosial termasuk dakwaan bahawa bayaran akan dibuat lebih awal pada Julai 2026. Namun sejauh manakah kesahihan dakwaan tersebut? Berdasarkan penelitian terhadap corak pembayaran STR bagi fasa-fasa sebelum ini serta maklumat yang tersedia ketika ini, jangkaan paling munasabah ialah pembayaran STR fasa 3 akan dilaksanakan dalam bulan Ogos 2026 selaras dengan jadual pelaksanaan yang telah diumumkan kerajaan sebelum ini. Apa yang penting untuk difahami ialah tiada sebarang pengumuman rasmi yang menyatakan pembayaran akan diawalkan ke Julai 2026. Oleh itu, dakwaan yang mengaitkan pembayaran STR dengan PRN atau faktor politik tertentu tidak mempunyai pengesahan rasmi. Penerima dinasihatkan supaya tidak mudah mempercayai maklumat yang tular tanpa rujukan daripada pihak berkuasa. Berdasarkan trend pembayaran sebelum ini, ramai menjangkakan bayaran mungkin disalurkan sekitar selepas 20 Ogos. Walau bagaimanapun, tarikh tersebut hanyalah satu jangkaan berdasarkan pemerhatian terhadap pola pembayaran terdahulu dan bukannya tarikh rasmi daripada kerajaan. Sehingga kini, Kementerian Kewangan masih belum mengumumkan tarikh rasmi pembayaran STR fasa 3. Sebarang pengesahan hanya akan dibuat melalui kenyataan media rasmi kerajaan atau saluran rasmi STR. Justru, semua penerima disarankan supaya sentiasa bersedia sepanjang bulan Ogos kerana kerajaan mempunyai kuasa untuk menetapkan tarikh pembayaran pada bila-bila masa dalam bulan tersebut. Sekiranya kerajaan memutuskan untuk mempercepatkan pembayaran, pengumuman rasmi akan dibuat terlebih dahulu. Ini bermakna, walaupun terdapat jangkaan bahawa pembayaran mungkin berlaku selepas 20 Ogos, tarikh sebenar masih boleh berubah sama ada lebih awal atau lebih lewat bergantung kepada keputusan rasmi kerajaan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang andaian sehingga pengumuman rasmi dikeluarkan. Bagi mengelakkan kekeliruan, penerima juga disarankan untuk menyemak status STR hanya melalui portal rasmi MySTR dan mengabaikan mesej atau pautan yang tidak diketahui sumbernya. Kesimpulannya, jangkaan paling logik ketika ini ialah pembayaran STR fasa 3 akan dibuat dalam bulan Ogos 2026, bukannya Julai. Namun begitu, tarikh sebenar hanya akan disahkan menerusi kenyataan rasmi daripada Kementerian Kewangan. Teruskan mengikuti perkembangan semasa supaya anda tidak terlepas sebarang pengumuman penting berkaitan STR dan bantuan kerajaan yang lain. Terima kasih kerana menonton. Semoga perkongsian ini dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jangkaan pembayaran STR fasa 3. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya.